Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kami daripada kumpulan 2. Ini merupakan hasil projek bagi game based learning untuk kos UPU 3312 iaitu pengajian kenegaraan. Di sini kami telah menghasilkan sebuah permainan yang diberi nama Penguasa Tanah Melayu. Seterusnya, kita beralih kepada tata cara permainan. Permainan ini terdiri daripada 4 orang pemain yang mewakili 4 kuasa asing iaitu Portugis, Belanda, British dan Jepun. Setiap pemain memilih kad kuasa asing yang disertakan dengan stiker berwarna secara rawak daripada set kad yang disediakan. Pemain memilih dan duduk di kawasan papan carom yang mewakili kuasa asing masing-masing. Angka giliran pemain ditentukan oleh turutan kuasa asing yang menjajah tanah Melayu terlebih dahulu. Pemain pertama memulakan permainan dengan memukul biji carom. Jika biji carom tidak masuk ke dalam lubang, maka pemain seterusnya yang akan memukul biji carom. Jika biji carom masuk ke dalam salah satu lubang yang mewakili kuasa asing, pemain akan mengambil satu kad daripada kotak misteri dan pemain menjawab soalan yang diambil daripada kotak tersebut. Soalan, siapakah menjajah Melaka pada tahun 1511? Jawapannya adalah Portugis. Jika pemain dapat menjawab soalan dengan betul, pemain akan meletakkan stiker berwarnanya pada bahagian puzzle. Sebaliknya, jika pemain gagal menjawab soalan dengan betul, maka pihak lawan iaitu yang kawasannya dimasuki biji carom berhak meletakkan satu stiker berwarna mereka pada puzzle. Jika pemain mendapat kad reverse, pihak lawan iaitu lubang carom yang dimasuki biji carom pemain akan meletakkan stiker mereka pada puzzle Tanah Melayu. Permainan diteruskan sehingga seluruh bahagian puzzle Tanah Melayu dipenuhi oleh stiker berwarna. Pemain yang diwakili oleh stiker berwarna paling banyak pada puzzle tersebut akan diumumkan sebagai pemenang.